Assalamualaikum. Okay, malam ni kita nak buka oil pump. Oil pump ni ada dekat dengan oil sump. So ni dia macam filter dah lah. Filter dah. Dia duduk dekat sini. Macam ni. Duduk kat sini. So dia akan sedut daripada oil sump tu. So kita akan buka lah, check, tengok kita punya oil pump ni masih okey ke tak. Jom kita check. Baik ada benda ni mudah. Memang mudah. Ada bunyi kucing pun. Ada minyak pula lah. Minyak pun baru juga guys, tengok tu. Merah lagi minyak. So benda nak jadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, ni punya casing house atas dia. Ok, kita dah nampak lah. Kat bahagian sini dia nampak macam makan sikit lah. Ni bahagian tepi. Tapi aku tak pasti ni kira normal ke tak. Tapi tengok dia macam dah makan lah. Tapi ni sikit kan tempat dia sebab dia pusing. Nampak tak? Ok, so kita cabut main gear ni. Ok, shaft dia. Shaft ni saya buat satu pin tadi. Ok, ni lah dia punya fuel pump. Ok, ni pump dia sendiri lah. Fuel pump pun dah teruk dah. Dia nampak dia punya ni dah makan ni. Kuku pun rasa dah. Dia ikutkan dia smooth lah. Ni ni dah kira dah makan lah. Fuel pump kena tukar. Sini memang dah makan. Dalam ni pun ada sebut-sebut besi dah. So kat tepi ni pun dah boleh tengok dah naknya. Nampak tepi ni dah macam ada kesan calak ni lah. Maksud dia dah masuk sebut besi dah masuk dah ni. So dia bergeser lah. So dia jadi calak. Bahagian ni tadi pun dah ni dah. Kira kita tarik yang kuku pun rasa sini dah. Fuel pump pula.